lah juga. Saya nak kalau boleh pas dengan UMNO bersatu. Pas dengan UMNO bersatu, ubahlah. Kalau demi untuk orang Melayu. Logik. Bukan nama yang kedua. UMNO pasti lama. Kau berpihak. Macam mana pun PKR dengan UMNO. PKR kena berubah. Dia betul bukan dia. Kita orang UMNO dulu tu. Itu bersatu je. 33 dia kalah tu. 33. Ha? 3/30 Kalau campur sebelah campur UMNO kan. Dia boleh menang lah. Satu kalah. Satu kalah. Banyak tu kalah. Dia ada 73. Apa nak jadi tadi kan? Boleh aku berjerit. 73. Kemungkinan anu boleh menang lebih banyak tu. UMNO punya penyokong naik balik. Dia tengok macam ni kan boleh hidup apa semua. Dia pun Kalau dia bersatu, Kopi bersatu tu takkan dia nak kopi UMNO. Aku dah menang. Pas kan macam di Terengganu. Katalah dia menang itu berapa? 37. Takkan dia nak bagi kursi. Takkan dia nak bagi. Dia tak payah pakai anu, dia pun memang menang. Kau nak cari lain. Ada orang kau tak bagi kursi. Kita bersatu, kau bagi aku 10. Dia nak lah, ambil hati 10 dah tinggal berapa kan? Dah tinggal 30 lah. UMNO kalau dia nak kan kursi dia mesti nak lebih menang pada orang lain punya. Dia pun menang-menangkan nak jadi PM. PM Kalau tak cukup kursi tak dapat. Dia pegangan dia. Dia korang-korang. Dia bagi 10 balik. Nak bayar pakai tu. Ikut. Mana boleh. Dia mesti jadi. Dia orang ada boleh juga. Kalau tak ada formula. Dalam formula. Dia dah untung lah semua. Yang betul-betul berhujung kalau nak betul-betul dia ni orang Melayu kan. Dia nak apa lagi? Dia pun dah kaya. Afzal Ghanuddin kan. Dah tentu. Kalau orang cakap 10-20 orang tu, orang dia memang dapat kursi. Tapi atas nama cakap apa? Kalau dia mesti bagi dia. Kan? Apa yang dapat dia? Dia kepas lah. Bukan kepas. Perikatan Nasional. Nasional ni. Pasnya macam dekat Pacang tu. Pacang. Oh, dia pendiam kasnya ya betul lah. Sana kalau Siapa nak undi? dia ada bulan bintang. Bulan bintang je. Itulah. Jalan-jalan. Macam bersatu awal-awal dia. Lambang fikir tu bukan bersatu. Nak undi saya udah milih pada. Nak undi PAS pun bukan boleh menang. Nak buat apa? Setakat tu je lah. Tak bertambah kan? Tak bertambah. Kalau orang UMNO pun ambil itu kalau yang Melayu tu bukan kita nak undi PAS. Yang ada tu pun nak cakap Islam pun tak berani tu orang. Tak kena diri sendiri. Pokok. Ini kita sikit. Ini haram, agak haram, judi haram. Pokok. Ini kalau kita tengok tu. Ini banyak pendapat ni yang bersuara dengan ini. Tak usah kita yang haram sebab kita merokok. Bagi kepala Kalau tak rokok dia kata haram lah kan Kalau kau merokok banyak yang ramai merokok dia. Tak haram.
Kalau kat kereta, semua jadi halal. Tapi orang kita tadi Ustaz saya pun cakap, bagi saya tak setuju kat dia. Kita kalau ada kita kaya apa semua, kita sedekah apa semua, betul tu kan kita ada duit banyak, apa nak sedekah ke depot kita, itu pun nak ke depot, ada banyak rezeki apa semua kan, okey lah. Lepas tu kadang-kadang kita kena fikir juga dia kan, ada orang tu ustaz dia tu apa semua pakai kereta buruk, nak pergi mengajar apa semua pakai kereta buruk dia kan. Ini kadang-kadang tak kena kan ni, tak pakai kereta best. Aku malah dah mula kona lah kan, ada mati aku Khadijah dulu kaya, Abu Bakar kaya, cuma akhirnya memang tak ada duit, nak makan pun tak boleh apa sebab apa, demi Islam dia sedekah, dia bagi orang lain, antara orang lain sedang. Pada kita kalau ustaz pun tak apalah, kalau banyak duit pun bukan untuk kau bagi je ke orang boleh, cuma nak pakai kereta besar apa semua guna sebab Tuhan sebab Tuhan kata guna pedadi sendiri apa semua, tapi kereta habis 9 tahun, habis bayar, tukar baru. Asal tak boleh pakai lah. Nak mewah nak pakai kereta lawa apa semua. Apa benda? Kereta pun dia stabil kilo juga. Berapa tahun dia gunakan? Lepas tu, zaman dekat TV. Dia tahu mobil orang. Kan? Kan? Ayat bari yang kena kat kebun tak terweka tu durian tu kan RM50,000 denda kena penjara. Siapa boleh tolong? RM50,000 ya. Kan satu pas pun tak boleh datang minta tolong walaupun orang payah. Ini orang Islam, kita tolong dia. Apa nak duit? Dia fikir member tu.